Saya tidak sanggup percaya bahawa saya benar-benar berada di sini. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 3 pagi waktu tempatan. Udara lembap menampar wajah saya. Sebaik sahaja pintu kabin terbuka, bau campuran minyak kelapa sawit hangat dan asap egsos terus menyelinap masuk ke hidung. Saya, Profesor Dr. Alexander Hargrove, Fellow Kanan di Jabatan Sosiologi Universiti Oxford, sepatutnya sedang tidur di flat saya di Jericho Street, bukan berpeluh di negara yang saya anggap sekadar catatan kaki dalam laporan Bank Dunia negara membangun biasa. Gumam saya sambil menarik koper Rimowa hitam kegemaran. Jurang kaya miskin yang teruk, kemiskinan bandar yang kronik dan infrastruktur yang masih bergelut. Mengapa dekan memaksa saya datang ke sini? Sidang akademik 3 hari tentang kemiskinan bandar di Asia Tenggara adalah alasan rasmi. Sebenarnya, saya tahu projek penyelidikan baru saya memerlukan data lapangan dari contoh tipikal negara berpendapatan sederhana tinggi, Malaysia, dipilih kerana mudah. Visa on arrival, bahasa Inggeris masih digunakan dan tiket murah. Saya sudah menulis bab pertama buku seterusnya dalam kepala. The Illusion of Progress, When Skyscrapers Hide Slums. Dari tingkap teksi, menara kembar Petronas kelihatan megah. 2 batang roket krom yang menusuk langit malam. Saya tersenyum sinis. Simbol kosong, kata saya pada pemandu teksi yang diam sahaja. Elit membina istana kaca, sementara orang miskin tidur di bawah jambatan. Klasik. Pemandu itu mengangguk sopan, tapi tidak menjawab. Mungkin dia tidak faham bahasa Inggeris saya yang Oxford perfect. Atau mungkin dia sudah biasa dengan orang asing yang datang dengan bibir bengkak prasangka. Kesesak-sakan lalu lintas di lebuh raya KL Seremban pada pukul 4 pagi masih teruk. Kereta-kereta bergerak perlahan seperti siput kelaparan. Panas lembap menyerap masuk, walaupun pendingin hawa teksi hidup kuat. Kemeja lainan putih saya sudah melekat di badan. Ini tidak masuk akal, saya mengeluh kuat. Di London, jam 4 pagi lebuh raya kosong. Di sini, macam pasar malam yang tidak pernah tutup. Bagaimana orang biasa, orang miskin, bertahan dengan kesesakan begini setiap hari? Dia ada perancangan bandar yang betul. Pemandu akhirnya buka mulut. Suara lembut dengan logat Melayu yang halus. Encik, ini hari Jumaat. Ramai balik kampung awal untuk solat Jumaat. Tapi jangan risau, kita sampai hotel dalam 20 minit. Saya mendengus. 20 minit lagi dalam neraka lembap ini. Hotel saya, sebuah menara kaca 5 bintang berampiran KLCC, menyambut dengan lobi sejuk dan haruman oud yang mahal. Bellboy Melayu muda mengambil beg saya dengan senyuman lebar, gigi putih berkilat. Saya beri tip RM5, kira-kira 1 pound, dan dia mengucap terima kasih seperti saya baru baji 100. Di bilik suite tingkat 42, saya buka tingkap. Kota di bawah berkelip-kelip seperti permata murah. Dari sini, saya boleh nampak bumbung zinc berkarat di kejauhan di belakang kilauan Petronas. Kontras yang sempurna untuk bab pembukaan buku saya. Telefon berbunyi. Emma. Uncle Alex, kau dah sampai? Aku sekarang di Bukit Bintang, tengah makan durian di tepi jalan. Kau kena cuba, gila sedap. Emma Hargrove, anak saudara saya yang berusia 26 tahun, sedang menyiapkan PhD dalam antropologi budaya di SOAS. Dia datang ke Malaysia 2 minggu lebih awal untuk fieldwork bebas. Saya geleng kepala. Anak muda dan idealismenya. Emma, sudah lewat.
Jangan makan di tepi jalan, nanti sakit perut. Kita jumpa esok untuk sarapan di hotel. Relaxlah, Uncle. Orang sini baik gila. Tadi peniaga durian bagi aku free sebiji sebab aku macam lost. Okeylah, jumpa esok. Saya letak telefon, buka laptop, mula menaip nota awal. Hari kosong, Kuala Lumpur. Observasi awal. Kemiskinan tersembunyi di sebalik fasad kemewahan. Lalu lintas kronik, iklim tropika yang tidak mesra manusia, senyuman yang terlalu manis, mungkin topeng untuk menutup ketidakpuasan sebenar. Hipotesis awal disokong. Malaysia adalah contoh klasik negara yang gagal mengagihkan kemakmuran secara adil. Saya simpan fail, matikan lampu. Di luar, azan subuh berkumandang lembut dari masjid berhampiran, bercampur dengan bunyi hon kereta yang masih sesak. Saya tarik selimut hingga ke dagu. Besok saya akan buktikan teori saya, gumam saya sebelum tidur. Saya tidak tahu bahawa esok itu segala-galanya akan terbalik. Pagi itu, saya terjaga dengan kepala berdenyut-denyut. Cahaya matahari tropika menembusi tirai tebal seperti pisau panas. Jam di dinding menunjukkan pukul 7.30. Sidang akademik bermula jam 9, tapi telefon saya sudah berbunyi gila sejak pukul 6. Emma. Saya angkat dengan nada mengantuk. Ya, Emma? Suara di hujung talian bukan Emma. Encik Alexander Hargrove. Ini Inspektor Rahman dari Balai Polis Dang Wangi. Kami ada seorang wanita warga negara Britain bernama Emma Hargrove di Hospital Kuala Lumpur. Dia dimasukkan semalam kerana demam tinggi dan dehidrasi teruk. Dia berjaya sebut nama anda sebelum pengsan sepenuhnya. Dunia seperti berhenti berpusing. Saya terjun dari katil. Baju tidur masih melekat di badan. Hospital mana? Saya datang sekarang. Saya tekan gutang lift berkali-kali seperti orang gila. Di lobi, concierge cuba tanya, apa yang salah? Tapi saya hanya jerit, taksi, sekarang juga. Perjalanan ke Hospital Kuala Lumpur terasa seperti mimpi ngeri. Walaupun pagi, jalan raya sudah macet teruk. Saya memandang jam setiap 10 saat. Pemandu teksi, seorang lelaki India berusia 50-an, perasan wajah saya pucat. Jangan risau tuan, kita ambil jalan pintas melalui kampung. 15 minit sampai. 15 minit yang terasa seperti 5 jam. Sepanjang jalan, prasangka saya meletup-letup dalam kepala. Hospital kerajaan di negara membangun. Pasti kotor, sesak, doktor tak cukup, pesakit terbiar di koridor. Emma akan jadi mangsa sistem yang gagal. Saya sudah nampak tajuk berita di BBC. Pelajar Britain mati kerana kelambatan rawatan di Malaysia. Kami sampai jam 8.23. Saya lari masuk ke Jabatan Kecemasan HKL. Bau ubat dan disinfektan menusuk hidung. Ramai orang, pesakit Melayu, Cina, India, Bangladesh. Tapi anehnya, tiada jeritan, tiada kekacauan. Semua nampak teratur. Seorang jururawat Melayu bertudung biru muda mendekat sebelum saya sempat buka mulut. Encik Alexander, saya Puan Aisyah. Emma di Ward 7B. Ikut saya. Dia berjalan laju tapi tetap tenang. Bahasa Inggerisnya fasih, logatnya lembut. Bagaimana keadaan dia? Tanya saya sambil cuba ikut langkahnya. Stabil. Berdam tinggi kerana jangkitan kuman dari makanan jalanan. Tapi kami sudah beri antibiotik dan cecair. Dia sedar sebentar tadi, minta kami hubungi anda. Kami sampai di wad biasa, bukan wad VIP. Katil-katil disusun rapi, setiap satu ada skrin monitor moden. Emma terbaring di katil ketiga. Wajah pucat tapi mata sudah terbuka. Uncle Alex. Saya memeluknya perlahan. Air mata hampir jatuh.
Di sebelah katil, seorang pakcik Melayu berbaju t-shirt lusuh sedang duduk di kerusi plastik. Tangan kanannya dibalut kain. Puan Aisyah tersenyum. Ini Pak Mat. Dia yang bawa Emma ke sini semalam. Saya memandang pakcik itu. Masih cuba faham. Pak Mat bangun, senyum sampai ke telinga walaupun wajahnya letih. Saya jual goreng pisang di pasar malam Jalan Alur. Anak saudara encik pengsan depan gerai saya. Saya angkat dia naik motosikal, terus bawa ke sini. Takut lambat. Saya terengganga. Anda bawa dia dengan motosikal? Sendirian? Pak Mat ketawa kecil. 2 orang lah. Saya dan motor. Hospital dekat sikit dari pasar. Puan Aisyah sambung. Pak Mat bayar yuran kecemasan dulu dari poket sendiri. RM50. Dia kata tak boleh tunggu nyawa orang. Saya memandang Pak Mat yang sekarang malu-malu garu kepala. Baju t-shirtnya bertumpuk minyak goreng, tapi matanya jernih dan tenang. Saya hulur tangan. Terima kasih. Saya tak tahu macam mana nak balas. Pak Mat jabat tangan saya kuat. Tak payah balas, Tuan. Kita orang Malaysia. Tolong-menolong tu biasa. Lagipun anak saudara Tuan comel macam anak saya. Emma tersenyum lemah. Uncle, dia bagi saya air kelapa sebiji masa dalam motosikal. Kata takut saya dehidrasi. Saya tidak tahu nak kata apa. Doktor muda berbangsa Cina masuk, Dr. Lim, membawa fail digital di tablet. Mr. Hargrove, Emma akan okey dalam 2-3 hari. Kami dah jalankan ujian penuh. Semua peralatan terkini. Tak ada komplikasi. Saya memandang sekeliling ward. Pesakit di katil sebelah, seorang makcik India tua, sedang disuap nasi hospital oleh anaknya. Di hujung ward, seorang pekerja Bangladesh yang kaki patah dibalut rapi sedang ketawa dengan jururawat. Tiada bau kematian. Tiada tangisan keluarga yang terbiar. Tiada koridor penuh pesakit. Hanya senyuman, ketenangan dan sistem yang berfungsi. Saya teringat keluhan saya semalam tentang kesesakan lalu lintas. Kini saya faham. Kesesakan itu yang membawa Pak Mat sampai hospital dalam masa 20 minit. Bukan kekacauan. Itu adalah irama kota yang hidup untuk saling menjaga. Saya pandang Pak Mat yang sedang minum air teh tarik hospital. Pak Mat, boleh saya belanja makan? Sekurang-kurangnya... Dia geleng kepala, ketawa. Tak payahlah Tuan. Saya balik gerai dulu. Ramai pelanggan tunggu goreng pisang pagi ni. Dia angkat tangan salam, berjalan keluar ward dengan langkah santai. Saya berdiri di situ, mulut masih ternganga. Saya tidak percaya dengan mata saya sendiri. Apa yang sedang berlaku di sini? 2 hari kemudian, Emma sudah boleh keluar hospital. Dr. Lim beri dia ubat untuk seminggu dan nasihat ringan. Jangan makan durian terlalu banyak lagi. Emma ketawa. Saya hanya geleng kepala. Kami duduk di kafe hospital, menghirup teh tarik panas sambil tunggu teksi. Di luar tingkap, Kuala Lumpur bergerak seperti biasa. Bising, sesak. Tapi entah bagaimana terasa hidup. Saya masih belum boleh lepaskan apa yang berlaku. Setiap kali ingat Pak Mat naik motosikal bawa Emma malam itu, dada saya rasa sesak. Bukan sesak marah, sesak yang lain yang buat saya malu dengan diri sendiri. Uncle, kau okey? Tanya Emma sambil kacau gula dalam tehnya. Saya okey, cuma saya rasa saya perlu lihat lebih banyak. Emma angkat kening. Maksudnya kau nak ikut saya jalan-jalan? Bukan balik hotel tulis nota buruk tentang Malaysia. Saya diam sekejap. Kemudian angguk perlahan. Ya, saya nak lihat sendiri.
Kami mula dari Chowkit, kawasan yang saya tandakan dalam peta sebagai contoh kemiskinan bandar klasik. Dalam kepala saya, gambarnya sudah siap. Jalan kotor, anak kecil telanjang kaki, ibu mengemis, bapa mabuk arak murah. Saya bawa kamera kecil, bersedia rakam bukti. Tetapi apa yang saya jumpa langsung berbeza. Kami sampai petang, matahari masih ganas. Bau kari dan asap sate memenuhi udara. Anak-anak berlari ketawa, main bola dengan botol plastik. Seorang makcik Cina tua duduk di depan rumah papan, mengipas diri dengan kipas puluh. Dia lihat kami, senyum lebar. "Masuklah orang putih, panas ni, minum air dulu." Kami tak sempat tolak, dia sudah tarik kami masuk ke rumah kecilnya. Di dalam, sejuk sikit berkat kipas siling tua. Dinding penuh gambar keluarga. Ada yang pakai baju universiti, ada yang bergambar dengan Perdana Menteri lama. "Ini rumah saya 50 tahun, kata makcik itu sambil tuang air teh ais. "Dulu miskin betul. Sekarang anak saya doktor di hospital kerajaan. Cucu pergi universiti percuma." Emma tanya dalam bahasa Melayu yang patah-patah, "Macam mana boleh?" Makcik ketawa. "Kerajaan bagi bantuan sara hidup, mai salam, kursus kemahiran percuma. Anak saya dulu kerja kilang, sekarang pakar bedah. Kami orang miskin, tapi tak pernah rasa terbiar." Saya telan air liur. Ini bukan cerita yang saya mahu dengar. Kami keluar, terus ke pusat komuniti kecil di hujung lorong. Bangunan lama, cat mengelupas, tapi papan tanda besar. Pusat Tuition Percuma Chowkit, dibantu KKM dan NGO. Di dalam, 20 anak pelbagai bangsa sedang belajar matematik dengan seorang guru muda Melayu. Di sebelah, kelas dewasa. Wanita-wanita belajar jahit baju untuk jual online. Seorang gadis India berusia belasan tahun lihat saya, senyum malu. "Uncle, you from England? Saya nak pergi Oxford satu hari nanti." Saya terkejut. "Kau tahu Oxford?" "Tentulah. Cikgu kami pernah belajar sana, balik ajar kami percuma. Dia kata kalau rajin, orang miskin pun boleh pergi mana-mana." Malam itu kami ke pasar malam lagi. Bukan jalan alur, tapi yang lebih kampung di Sentul. Saya sudah bersedia dengan dompet tebal, takut dicopet seperti cerita-cerita seram di TripAdvisor. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. Kami duduk di bangku plastik, makan sate 10 cucuk. Dompet saya terjatuh dari poket belakang. Terbuka, wang ringgit dan pound kelihatan jelas. Seorang pemuda Bangladesh yang jual air kelapa lihat, angkat dompet itu, lari ke arah kami. "Tuan, dompet tuan jatuh." Dia hulur dompet, senyum sampai telinga. Saya buka. Semua wang masih ada, bahkan kad kredit. "Terima kasih, serius, terima kasih banyak." Dia geleng kepala. "Biasalah tuan, kalau hilang susah nak balik England kan?" Emma ketawa, tapi saya tak boleh tertawa. Dada saya rasa panas lagi. Kami jalan balik ke stesen LRT. Di tangga, seorang bapa Melayu sedang pikul anak kecil yang kaki terbalut. Anak itu tersenyum pada kami, hulur tangan minta salam. Saya salam dia. Tangan kecil itu hangat. Di dalam tren LRT, saya pandang cermin. Wajah saya nampak lain. Bukan lagi wajah Profesor Oxford yang yakin dengan semua teori. Lebih kepada wajah orang yang baru kena tampar realiti. Emma letak kepala di bahu saya. "Uncle, kau masih nak tulis buku yang kata Malaysia gagal agihkan kekayaan?" Saya diam lama. Saya tak tahu lagi, Emma. Saya rasa saya perlu lihat lebih banyak sebelum menulis apa-apa.
Tren berhenti di KLCC. Dari tingkap, Menara Kembar Petronas kelihatan lagi. Kali ini bukan simbol kosong. Cahayanya memantul pada ribuan tingkap, seperti ribuan mata yang memerhati kami. Saya hembus nafas panjang. Tempat ini tidak seperti yang saya fikir. Tapi adakah saya hanya bertuah? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di sini? Sesuatu yang saya tak pernah belajar di Oxford sepanjang 30 tahun. Saya tak tahu lagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya tak sabar nak cari tahu. Seminggu selepas Emma keluar hospital, saya sudah tidak lagi menulis nota buruk di telefon. Sebaliknya, saya mula menaip nota bertanya. Banyak soalan. Sidang akademik yang sepatutnya saya hadiri sebagai penceramah jemputan, kini saya hadiri sebagai pendengar. Saya duduk di barisan belakang, diam saja. Perhatikan pelajar-pelajar Malaysia muda yang naik pentas dengan keyakinan yang saya tak pernah lihat pada pelajar Oxford seawal usia 23. Salah seorang daripada mereka bernama Ahmad Zulkifli. Lelaki Melayu, kurus, berkacamata tebal, baju kemeja murah tapi bersih kemas. Dia berdiri di hadapan 300 profesor antarabangsa dan berkata, "Kami bukan lagi negara penerima bantuan. Kami adalah negara penyelesai masalah." Kemudian dia tunjukkan aplikasi telefon pintar yang dicipta oleh syarikat startup kecil di Cyberjaya. Nama app itu Klinik Bergerak. Satu sentuhan, pesakit di kampung terpencil boleh berbual video dengan doktor pakar di hospital bandar. Percuma sepenuhnya untuk golongan B40. Kos operasi ditanggung kerajaan melalui dana SOC, SO dan zakat digital. Saya angkat tangan tanpa sedar. "Maaf Cik Ahmad, berapa ramai pengguna aktif sekarang?" Dia senyum lebar. "Sehingga pagi ini, 4.7 juta orang. Separuh daripadanya dari keluarga berpendapatan bawah RM3,000 sebulan." Ewan senyap. Kemudian, tepuk tangan bergemuruh. Selepas sesi, Ahmad datang sendiri kepada saya. "Profesor Hargrove, saya baca buku tuan tahun lalu, The Fractured City. Saya tak setuju dengan kesimpulan tuan tentang Asia Tenggara." Saya ketawa kecil. Pertama kali ketawa ikhlas sejak sampai Malaysia. Saya pun mula tak setuju dengan diri sendiri sekarang. Dia ajak saya lawat pejabat mereka di Cyberjaya esok pagi. Saya angguk tanpa fikir 2 kali. Pagi esok, kami naik kereta Ahmad, sebuah Proton Saga lama yang bunyinya macam kucing marah. Sepanjang jalan, dia cerita hidupnya. Ayahnya bekas pekerja kilang getah di Kedah. Ibu jahit baju kahwin di rumah. Mereka naikkan 7 anak dengan gaji bawah RM2,000 sebulan. Ahmad dapat beasiswa penuh JPA, belajar kejuruteraan di Universiti Malaya, kemudian sambung master di Imperial College London dengan tajaan kerajaan juga. Orang miskin di sini tak kekal miskin kalau dia rajin, Profesor. Sistem tak sempurna, tapi sistem tak biarkan kami tenggelam. Kami sampai di sebuah bangunan pejabat 3 tingkat yang catnya sudah pudar. Dari luar nampak buruk. Bumbung ada karat. Halaman penuh motor capai murah. Saya hampir kata dalam hati, ini contoh sempurna kegagalan estetika bandar. Tapi bila pintu terbuka, dunia lain terbentang. Di dalam, ruang terbuka penuh anak muda berbagai bangsa. Ada bertudung, ada berkepiah, ada bergamis, ada berambut warna-warni. Semua sedang menaip laju di laptop. Dinding penuh papan putih bertulis kod dan lukisan proses. Di sudut, mesin kopi percuma dan peti sejuk penuh air mineral. Ahmad bawa saya ke bilik mesyuarat kecil. Di sana sudah ada 3 orang lagi.
seorang gadis Cina bertatu naga kecil di lengan, seorang lelaki India berjanggut panjang, dan seorang perempuan Melayu bertudung besar. Mereka perkenalkan diri sebagai pasukan teras klinik bergerak. Gadis Cina itu, Mei Ling, buka laptop. "Profesor, kami nak tunjuk sesuatu." Dia buka app, kemudian hidupkan panggilan video. Skrin terbelah dua. Di sebelah kiri, kami di Cyberjaya. Di sebelah kanan, seorang makcik tua di kampung Lenggong, Perak, duduk di beranda rumah kayu dengan telefon bimbit murah. "Assalamualaikum, Dr. Mei," sapa makcik itu dengan lohat utara yang pekat. Mei Ling jawab dalam bahasa Melayu fasih. "Waalaikumsalam, Makcik Salma. Hari ini tekanan darah macam mana?" Makcik itu angkat alat tekanan darah automatik yang dihantar percuma oleh pasukan mereka. Angka muncul, 138/86. "Masih tinggi sikit. Makcik ambil ubat pagi tadi?" "Ambillah, doktor. Tapi tadi makan ikan masin sikit." Mei Ling ketawa lembut. "Baiklah, kurangkan garam ya. Nanti kami hantar pesanan ubat baru ke klinik kesihatan berdekatan rumah makcik. Esok boleh ambil percuma." Makcik Salma tersenyum sampai nampak gigi emasnya. "Terima kasih, doktor. Kamu orang baik betul. Dulu nak jumpa doktor kena jalan kaki 3 batu. Sekarang duduk rumah pun boleh." Panggilan tamat. Saya terdiam. Ahmad senyum. "Ini baru satu kes. Setiap hari kami urus ribuan panggilan macam ni. Doktor pakar sukarelawan dari hospital kerajaan, kami bagi insentif kecil dari dana zakat korporat. Orang miskin tak payah keluar duit langsung." Saya tanya soalan yang paling saya takut tanya. Kalau sistem ini begitu baik, mengapa masih ada kawasan kumuh? Mengapa masih ada orang miskin di bandar? Ahmad pandang saya lama. Kemudian jawab perlahan. "Kerana kami bukan utopia, Profesor. Kami masih ada masalah. Tapi masalah kami tak buat orang miskin mati tanpa rawatan. Kami tak biarkan mereka hilang harapan." Petang itu, Ahmad bawa saya makan di warung mamak berhampiran. Nasi kandar murah tapi sedap gila. Kami duduk di bangku plastik, berkongsi pinggan. Dia tiba-tiba tanya, "Profesor, esok boleh tolong saya satu hal?" "Apa?" "Ada program sukarelawan di PPR Hiliran Ampang. Kami ajar orang miskin guna app ini. Ramai warga emas tak leti telefon pintar. Profesor boleh datang cerita sikit. Orang putih cakap mereka lebih dengar." Saya ketawa. Saya tak pernah jadi sukarelawan seumur hidup. Ahmad angkat bahu. "Tak apa, mulakan di sini pun boleh." Saya pandang dia, kemudian angguk perlahan. Malam itu, di bilik hotel, saya buka laptop. Fail buku lama saya masih ada. Tajuk, The Fractured City. Saya tekan butang delete pada keseluruhan bab pertama. Kemudian saya buka fail baru. Tajuk sementara, The Connected Heart. Saya type satu ayat. Pertama, mungkin kawasan kumuh nampak kotor dari luar, tapi di dalamnya berdenyut inovasi yang lahir dari keperluan, bukan kemewahan. Saya simpan fail, tutup laptop. Saya masih tak faham sepenuhnya apa yang sedang berlaku di Malaysia ini. Tapi untuk pertama kalinya, saya tak mahu cepat-cepat balik ke Oxford. Esok pagi saya sampai di PPR Hiliran Ampang jam 8 tepat. Bangunan flat kos rendah itu tinggi. Cat pudar. Lift selalu rosak. Tangga bau air kencing kucing. Dari luar memang nampak seperti ghetto yang saya pernah gambarkan dalam kuliah saya di Oxford. Saya hampir mahu ambil gambar untuk bukti lagi, tapi telefon saya mati bateri. Mungkin itu petanda. Ahmad sudah tunggu di lobi dengan 3 orang pemuda lain.
Mereka angkat kotak-kotak penuh telefon bimbit terpakai yang sudah di-reset dan diisi app klinik bergerak. Selamat pagi, Profesor. Hari ini kita naik ke tingkat 17. Makcik-makcik dah tunggu. Kami naik tangga. Panas, berpeluh. Tapi Ahmad dan rakan-rakannya ketawa sahaja. Sampai tingkat 17, pintu satu rumah terbuka luas. Di dalam, hampir 30 warga emas duduk bersila atas tikar getah. Ada Melayu, Cina, India. Ada yang bertongkat, ada yang mata rabun. Semua senyum bila nampak kami. Seorang makcik Melayu bertudung labuh berdiri, hulur tangan. Profesor dari England ya? Duduklah sini. Kami dah masak nasi lemak sikit. Saya terkejut. Mereka tahu saya datang. Kelas bermula. Ahmad dan rakan ajar cara tekan butang hijau besar pada skrin. Ini butang panggil doktor. Tak payah type, cuma cakap je. Saya duduk di sudut, perhati. Tiba-tiba seorang nenek Cina tercik molek angkat tangan. Suara gemetar. Saya tak reti cakap Melayu baik. Boleh cakap Cantonese tak? Mei-Ling, gadis bertatu dari Cyberjaya, angkat tangan. Boleh nenek, saya boleh Cantonese. Nanti saya set bahasa dulu. Dalam 10 minit, nenek itu sudah berbual dengan doktor pakar jantung di Hospital Serdang dalam dialek Kantonis Tulen. Doktor itu pun orang Malaysia, tapi fasih berbagai bahasa. Saya rasa bulu tengkuk saya naik. Selepas kelas, seorang pakcik India Sikh datang kepada saya. Janggut putih panjang, serban biru tua. Profesor, saya dulu tentera Malaysia. Pernah lawan komunis di hutan. Sekarang anak saya pula jadi jurutera di Petronas. Negara ini tak sempurna, tapi negara ini tak pernah tinggalkan kami. Dia hulur sekeping gambar lama. Dia muda, pakai uniform, berdiri dengan kawan-kawan Melayu dan Cina. Semua senyum lebar. Saya pegang gambar itu. Rasa berat di tangan. Petang itu kami turun semula. Di tangga tingkat 12, seorang budak lelaki Melayu berusia 10 tahun berlari laju, hampir terlanggar saya. Dia berhenti, angkat tangan minta maaf. Sorry uncle, saya ke kelas tuition. Saya tanya, kelas apa? Kelas Inggeris percuma. Cikgu kata kalau skor A boleh pergi universiti overseas nanti. Dia lari lagi, senyum sampai telinga. Malamnya, saya ikut Ahmad ke Brickfields untuk satu acara kecil. Pelancaran pameran seni oleh seniman jalanan Malaysia. Tempatnya sebuah galeri kecil di belakang kuil India. Bau kemenyan dan kari campur jadi satu. Di dalam, dinding penuh lukisan besar. Kanak-kanak kampung main layang-layang di bawah menara KL. Warga emas PPR duduk minum teh tarik dengan pelajar universiti. Pekerja migran Bangladesh bergambar dengan keluarga angkat Melayu. Seorang perempuan Melayu bertudung tinggi, Lina, perkenalkan diri sebagai kurator. Semua lukisan ini dijual. Hasil separuh untuk dana pendidikan anak jalanan. Saya tanya harga satu lukisan kecil yang paling saya suka. Gambar seorang pakcik penjual tisu buta duduk di tepi jalan. Tapi di belakangnya ada cahaya pelangi. 500 saja Profesor. Murah kan? Saya beli serta-merta. Kemudian Lina bawa saya ke belakang galeri. Di sana, seorang lelaki kurus sedang melukis langsung di dinding. Dia tak pakai baju mahal, tapi tangannya laju. Lukisan baru. Seorang profesor kulit putih. Rupa saya sedang salam dengan pakcik penjual goreng pisang. Saya terkejut. Ini saya? Lina ketawa. Kami dengar cerita dari Ahmad. Kata ada Profesor Oxford yang mula faham Malaysia. Malam itu kami makan di restoran mamak berdekatan. Meja panjang, semua jenis orang. Seniman, programmer, pakcik penjual tisu tadi pun ada. Makanan datang bertimbun.
roti canai, Maggi goreng, teh tarik ais. Semua bayar secara gotong royong. Tak ada siapa kira siapa bayar berapa. Saya angkat gelas teh tarik. Terima kasih. Saya datang sini fikir nak tulis buku tentang kegagalan Malaysia. Sekarang saya tak tahu nak tulis apa lagi. Semua ketawa. Lina angkat gelas juga. Tulis je apa yang Profesor nampak sekarang. Tak payah puji berlebihan. Cukup tulis yang benar. Saya angguk perlahan. Di London, makan malam akademik bermula dengan wain Perancis RM2,000 dan berakhir dengan debat dingin tentang teori. Di sini, makan malam bermula dengan teh tarik RM2 dan berakhir dengan pelukan hangat dari orang yang baru saya kenal 2 jam. Saya pandang Lina, Ahmad, pakcik penjual tisu, budak-budak seniman. Mungkin birokrasi di sini memang lambat kadang-kadang. Mungkin ada kawasan masih usang. Mungkin lift PPR masih rosak. Tapi di sebalik semua itu, ada sesuatu yang Oxford tak pernah ajar saya. Cara hati manusia boleh membina sistem yang lebih kuat daripada wang dan undang-undang. Malam itu, saya balik hotel dengan perut kenyang dan hati penuh. Saya buka laptop lagi. Fail baru bertambah 1 bab. Tajuk bab, bukan kelajuan, tapi keadilan. Saya type 1 ayat terakhir sebelum tidur. Di Malaysia, lambat bukan bermakna gagal. Lambat bermakna mereka semak betul-betul supaya tak ada seorang pun tertinggal. Saya tekan save. Dan untuk pertama kalinya sejak sampai di sini, saya tidur tanpa mimpi buruk. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi yang tak mahu berakhir. Saya sudah lupa tarikh sidang akademik tamat. Saya lupa saya ada tiket pulang ke London minggu depan. Saya hanya tahu satu perkara. Saya belum puas. Emma semakin sihat. Malah dia sudah mula bantu Lina di galeri seni Brickfields. Saya pula jadi profesor sukarelawan tetap di PPR Hiliran Ampang setiap Rabu dan Sabtu. Saya ajar bahasa Inggeris percuma. Mereka ajar saya hidup. Tapi semakin saya lihat, semakin ada sesuatu yang menggerogoti dada saya dari dalam. Bukan marah, bukan malu lagi. Lebih kepada rasa takut. Takut semua ini terlalu baik untuk jadi kenyataan. Takut suatu hari nanti saya akan terjaga dan kembali ke dunia sebenar yang dingin. Satu petang selepas kelas di PPR, Ahmad datang dengan wajah serius. Profesor, esok boleh ikut saya ke Pulau Pinang? Ada satu program besar di Georgetown. Klinik bergerak lancar versi baru, bekerjasama dengan hospital pulau. Saya perlukan orang macam profesor untuk bagi ucapan penutup. Saya angguk tanpa fikir. Bila gerak? Subuh esok, kereta api ETS jam 6 pagi. Malam itu, saya kemas beg kecil. Emma peluk saya di pintu hotel. Uncle, kau dah lain betul. Dulu kau benci panas Malaysia. Sekarang kau pakai baju Melayu setiap Jumaat. Saya ketawa. Baju Melayu sejuk, Emma. Oxford tak pernah ajar itu. Kereta api laju. Pemandangan sawah hijau berlalu pantas. Ahmad tidur sebelah saya. Mulut ternganga kecil. Saya pandang luar tingkap. Ingat hidup saya dulu. Kuliah pagi, seminar petang, makan malam sendirian dengan wain merah dan jurnal akademik. Kini saya makan nasi lemak bungkus dalam tren dan saya rasa lebih hidup daripada pernah rasa. Kami sampai Georgetown tengah hari. Bandar warisan itu cantik. Bangunan kolonial, mural jalanan, bau kari nyonya. Program diadakan di sebuah dewan lama berhampiran jeti. Ramai orang,
doktor, sukarelawan, pesakit lama yang datang beri kesaksian. Saya naik pentas akhir sekali. Mikrofon berat di tangan, saya buka mulut. Tapi tak tahu nak cakap apa. Semua teori saya dah runtuh. Saya hanya pandang ke di bawah. Pakcik, makcik, anak muda, semua senyum, harap. Akhirnya saya cakap dari hati. Saya datang ke negara ini dengan prasangka tebal. Saya fikir saya tahu segala-galanya tentang kemiskinan dan ketidakadilan. Tapi kalian ajar saya satu perkara yang tak ada dalam mana-mana buku teks. Kemiskinan bukan akhir cerita kalau hati manusia masih ada ruang untuk tolong-menolong. Dewan senyap. Kemudian tepuk tangan perlahan, makin kuat. Selepas program, kami makan cha kuih tiaw tepi jalan. Saya sudah belajar makan pedas tanpa minum air setiap suap. Malam itu kami menginap di rumah Ahmad di seberang perai. Rumah kampung biasa, atap zinc tapi penuh kasih sayang. Ibu Ahmad masak sup tulang untuk kami. Ayahnya, bekas pekerja kilang, duduk sebelah saya, cerita zaman susah dulu. Zaman saya muda, makan pun tak cukup. Tapi jiran bagi beras, jiran bagi ikan. Kami hidup sebab gotong royong. Sekarang kerajaan bantu lagi. Anak saya boleh belajar sampai London. Saya angguk, mata panas. Esok pagi kami nak balik KL. Tapi sebelum subuh, dada saya tiba-tiba sesak. Mula-mula saya ingat angin malam. Kemudian rasa seperti ada batu besar tekan jantung. Saya cuba bangun, tapi kaki lemah. Ahmad terjaga sebab saya terbatuk kuat. Profesor, apa jadi? Saya pegang dada. Jantung rasa tak sedap. Dia tak panik. Terus ambil telefon, buka app klinik bergerak, tekan butang merah kecemasan. Dalam 3 saat, skrin hidup. Ya, ini Ahmad Zulkifli. Pesakit lelaki Britain, umur 52, sakit dada teruk di Taman Selasih seberang perai. Lokasi GPS saya hantar sekarang. Doktor di hujung talian terus arahkan. Baringkan dia, longgarkan baju, beri aspirin kalau ada. Ibu Ahmad sudah lari ambil ubat darah tinggi ayahnya. Ada aspirin. Saya telan tanpa air. Dalam 6 minit, siren ambulans dah kedengaran. Pintu rumah terbuka. Paramedik masuk. Seorang Melayu, seorang Cina. Gerak laju tapi tenang. Mereka angkat saya ke stretcher. Ahmad ikut naik ambulans. Sepanjang jalan ke hospital Seberang Jaya, monitor pip-pip stabil. Paramedik bagi oksigen, suntik ubat. Saya pandang Ahmad, suara lemah. 6 minit. Ambulans sampai 6 minit. Dia pegang tangan saya. Itu Malaysia, Profesor. Kami lambat dalam banyak benda, tapi kalau nyawa, kami laju. Saya tersenyum lemah, kemudian pengsan. Bila saya sedar lagi, saya sudah di ward coroner. Doktor pakar India, Dr. Ravindran, berdiri sebelah katil. Profesor Hargrove, serangan jantung ringan. Kamilah pasang stand. Anda bertuah. Kalau lambat 10 minit lagi, cerita lain. Saya pandang sekeliling. Emma sudah ada. Mata merah. Lina ada. Pak Mat, penjual goreng pisang dari KL pun ada. Entah macam mana dia tahu. Dr. Ravindran sambung. Yuran penuh ditanggung Mai Salam dan tabung hospital. Anda tak payah keluar 1 sen. Saya menangis. Bukan sebab sakit, bukan sebab takut, sebab malu. Saya datang ke negara ini fikir nak selamatkan mereka dengan teori saya. Rupa-rupanya mereka yang selamatkan saya. Saya pegang tangan Emma. Emma, panggil semua orang masuk. Saya ada pengumuman. Mereka masuk ramai-ramai. Ahmad, Lina, Pak Mat, Makcik PPR, nenek dari galeri seni.
Saya tarik napas dalam. Saya nak batalkan tiket pulang ke London. Saya nak tinggal sini lagi setahun. Saya nak tulis buku baru. Tajuknya, saya belum pernah melihat negara mana pun yang memperlakukan orang miskin dan orang asing sebaik Malaysia. Ruang wad senyap. Kemudian, semua peluk saya satu persatu. Pak Mat ketawa sampai keluar air mata. Profesor, goreng pisang saya free untuk you seumur hidup. Saya ketawa sampai dada sakit lagi. Tetapi kemudian perkara yang tidak dapat dipercayai berlaku. Saya rasa damai sepenuhnya. Saya terbaring di katil hospital Seberang Jaya. Waya-waya melekat di dada. Tapi hati saya tak pernah rasa begitu hidup. Bunyi monitor pip-pip tetap, seperti irama lagu Zeppin yang perlahan. Di sekeliling katil, orang ramai berdiri rapat. Emma, Ahmad, Lina, Pak Mat, bahkan Puan Aisyah dari HKL datang naik kereta api pagi tadi. Mereka tak diarah pun, tapi semua datang sendiri. Dr. Rabindan masuk lagi, senyum lebar. Profesor, tekanan darah stabil. Esok boleh pindah ke wad biasa, lusa boleh balik rumah. Rumah Ahmad lah tu. Saya angkat tangan lemah. Doktor, saya tak ada insurans antarabangsa yang cover Malaysia sepenuhnya. Bil hospital berapa? Saya bayar sekarang. Dia geleng kepala, ketawa kecil. Tak ada bil, Profesor. My Salam tanggung 100% kerana tuan masuk kategori B40 sementara. Pendapatan sifar semasa berada di Malaysia dan tuan adalah tetamu negara. Lagipun, tabung zakat hospital dah lebih 2 tahun tak guna kuota untuk pesakit asing. Kami gembira boleh guna untuk tuan. Saya terkedu. Emma pegang tangan saya. Uncle, kau nangis lagi ke? Saya tak jawab. Air mata dah mengalir sendiri. Malam itu hospital sunyi. Lampu wad malap. Saya tak boleh tidur. Saya minta jururawat tolak kerusi roda ke tepi tingkap. Dari tingkat 5 saya nampak Selat Melaka gelap berkelip lampu kapal. Di kejauhan jambatan Pulau Pinang bercahaya seperti kalung permata. Saya ingat semua cebai saya dulu. Kesesakan lalu lintas, itu yang buat ambulans sampai dalam 6 minit. Kerana setiap pemandu di jalan tu beri laluan bila dengar siren. Mereka tak marah. Mereka hormat nyawa. Kawasan kumuh kotor. Di situlah lahir Ahmad, Lina, doktor-doktor muda yang selamatkan saya. Birokrasi lambat. Lambat sebab mereka semak betul-betul supaya tak ada seorang pun tertinggal. Termasuk seorang profesor sombong dari Oxford yang tak ada apa-apa di dompetnya malam itu. Saya pandang langit gelap, bisik pada diri sendiri. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Saya datang nak kritik. Akhirnya, saya yang dikritik oleh kebaikan mereka. Pintu wad terbuka perlahan. Pak Mat masuk senyap, bawa bungkusan plastik. Profesor, saya tak boleh tidur. Bawa sikit goreng pisang panas. Makanlah ubat hati. Dia duduk di kerusi plastik, buka bungkusan. Bau pisang goreng mengisi wad. Saya ambil satu, gigit perlahan. Pak Mat, kenapa you buat macam ni semua? Saya orang asing. Saya pernah pandang rendah pada orang macam Pak Mat. Dia senyum. Gigi putih berkilat dalam cahaya malap. Sebab mak saya ajar, kalau jumpa orang susah, tolong dulu. Tanya nama, kemudian, lagipun profesor tak susah sangat. Cuma hati profesor yang sakit dulu. Sekarang dah sembuh kan? Saya menangis lagi. Kali ini tak malu langsung. Pagi esok, berita merebak. Wartawan tempatan datang, tapi hospital halang. Mereka kata pesakit perlu rehat.
Tapi gambar saya di katil hospital dengan Pak Mat pegang tangan saya sudah viral di Twitter Malaysia. Tagar Profesor Oxford terima kasih muncul trending nombor 1. Seorang menteri kecil hantar bunga. Perdana Menteri tweet, Malaysia merawat tetamu seperti keluarga. Cepat sembuh, Profesor. Kami tunggu buku baru, Tuan. Saya baca tweet itu, ketawa sampai batuk. Emma masuk bawa laptop. Uncle, kau kena baca ini. Email dari Dekan Oxford. Saya buka. Profesor Hargrove yang dihormati. Kami dengar Tuan sakit. Universiti bersedia hantar pesawat perubatan swasta jemput Tuan pulang serta-merta. Rawatan di England pasti lebih baik. Kami juga bersetuju lanjutkan sabbatical Tuan setahun tanpa gaji untuk Tuan pulih sepenuhnya. Saya tutup laptop perlahan. Emma, balas Dekan. Kata saya tak balik lagi dan saya tak perlukan pesawat swasta. Saya dah ada keluarga baru di sini. Emma peluk saya kuat. Hari keluar hospital, semua orang tunggu di lobi. Mereka bawa banner kecil tulis tangan, Selamat kembali ke Malaysia, Ayahanda Alexander. Saya berjalan perlahan dengan tongkat. Tapi hati saya tak perlukan tongkat lagi. Di luar hujan renyai-renyai. Tapi tak ada siapa buka payung. Kami semua basah sama-sama. Ketawa besar. Saya pandang langit kelabu. Kemudian pandang muka-muka di sekeliling saya. Berbagai warna kulit. Berbagai agama. Berbagai cerita. Dan saat itu saya tahu. Semua cebai saya dulu telah musnah sepenuhnya. Yang tinggal hanya satu kebenaran besar. Malaysia tak sempurna. Tapi di saat nyawa bergantung, di saat hati hancur, di saat manusia paling lemah, Malaysia adalah negara paling kuat yang pernah saya jumpa. Saya angkat tangan, jerit kuat walaupun suara masih lemah. Terima kasih Malaysia. Mereka balas serentak, suara bergema sampai ke langit. Selamat datang ke rumah, Profesor. Saya menangis dalam hujan. Dan kali ini, air mata saya bercampur dengan air hujan Malaysia yang paling manis yang pernah saya rasa. 3 bulan kemudian, saya sudah boleh berjalan tanpa tongkat. Parut kecil di dada masih ada, tapi ia jadi tanda kehormatan, bukan luka. Saya pindah ke sebuah rumah sewa kecil di Wangsa Maju, dekat dengan PPR Hiliran Ampang, dekat dengan warung Pak Mat, dekat dengan orang-orang yang selamatkan saya 2 kali, sekali nyawa, sekali jiwa. Setiap pagi saya bangun jam 5.30, solat subuh di surau kecil bawah blok. Saya masih belajar, tapi imam surau tak pernah gelak bila saya tersalah bacaan. Lepas itu saya jalan perlahan ke gerai Pak Mat, bantu angkat periuk minyak, potong pisang, hidupkan api. Dia tak izinkan saya buat kerja berat, tapi diizinkan saya duduk dan dengar cerita orang ramai yang datang beli sarapan. Ada hari makcik dari PPR datang, peluk saya depan gerai. Profesor jadi orang kita dah ni. Bila nak kahwin dengan anak Malaysia? Saya ketawa sampai batuk. Makcik, saya dah tua. Lagipun hati saya dah kahwin dengan Malaysia. Petang saya ke Galeri Lina di Brickfields. Buku baru saya sedang ditulis di sana. Meja kecil di sudut, dikelilingi kanak-kanak yang datang lukis percuma. Judul akhir sudah tetap. Saya belum pernah melihat negara manapun yang memperlakukan orang miskin sebaik Malaysia. Sebuah pengakuan dari seorang profesor yang pernah salah.
Bab pertama saya baca kuat pada mereka. Bila sampai bahagian saya cebai lalu lintas dan panas, kanak-kanak ketawa besar. Bila sampai bahagian Pak Mat angkat, Emma naik motosikal. Mereka senyap, kemudian tepuk tangan. Lina letak tangan di bahu saya. Profesor, kau tahu tak? Buku kau belum keluar lagi, tapi cerita kau dah jadi motivasi di sekolah-sekolah. Guru-guru guna cerita kau ajar murid tentang gotong royong. Saya tak tahu nak jawab apa. Saya hanya pandang lukisan baru di dinding. Gambar saya duduk di gerai goreng pisang. Pak Mat goreng. Ahmad tunjuk telefon. Emma lukis. Lina pegang berus. Di bawah lukisan itu, tulisan tangan Lina. Kita tak sempurna, tapi kita cukup untuk satu sama lain. Malam saya balik rumah, duduk di beranda kecil. Emma datang bawa sup ayam penyakit yang Ibu Ahmad hantar. Kami makan diam-diam, hanya bunyi sudu dan angin malam. Uncle, kata Emma tiba-tiba, kau pernah kata Malaysia akan jadi catatan kaki dalam karier kau. Sekarang kau jadi catatan kaki dalam hati Malaysia. Saya tersenyum, mata panas lagi. Saya buka telefon, baca email terbaru dari Oxford. Dekan ulang tawaran. Jawatan tetap, gaji double, pejabat besar. Saya balas satu ayat saja. Terima kasih. Tapi saya sudah ada jawatan seumur hidup di sini. Sebagai murid Malaysia. Saya tekan hantar, kemudian letak telefon. Malam itu saya mimpi. Saya berdiri di depan menara kembar Petronas lagi. Tapi kali ini bukan dari tingkap teksi dengan hati benci. Saya berdiri di bawahnya, angkat kepala. Menara itu tak lagi nampak dingin dan sombong. Ia nampak seperti dua tangan raksasa yang angkat seluruh negara, termasuk orang-orang kecil di bawahnya. Saya terjaga dengan senyuman. Saya tahu esok akan jadi hari baru, tapi rasa damai ini takkan pergi lagi. Saya bukan lagi Profesor Alexander Hargrove dari Oxford yang angkuh. Saya Alexander, atau seperti Pak Mat panggil, Profesor Pisang Goreng, seorang manusia yang akhirnya belajar bahawa kebijaksanaan sejati bukan datang dari buku tebal dan kuliah panjang, tapi dari hati yang sanggup terbuka bila disapa oleh kebaikan orang lain. Dan hati saya dah terbuka luas, seluas langit Malaysia yang biru setiap pagi. Buku saya akhirnya terbit 6 bulan kemudian. Penerbit tempatan kecil di bangsa ambil risiko. Mereka kata, cerita macam ni tak boleh tunggu penerbit besar London. Judul depan belakang sama, tapi saya tambah satu baris kecil di bawah. Dan juga orang asing yang tak layak, tapi tetap diterima sebagai keluarga. Hari pelancaran diadakan di Dewan Philharmonic Petronas. Bukan sebab megah, tapi sebab Lina kata, biar menara kembar jadi saksi perubahan hati Profesor. Dewan penuh. Bukan Profesor dan wartawan sahaja. Ada Pak Mat pakai baju Melayu baru, makcik-makcik PPR pakai baju kurung terbaik, kanak-kanak dari Caukit duduk barisan depan dengan beg sekolah. Ahmad dan pasukannya pakai t-shirt klinik bergerak. Saya naik pentas dengan jantung berdegup kencang. Tapi bukan sebab takut, sebab gembira. Mikrofon saya pegang erat. Saya berdiri di sini bukan sebagai pakar. Saya berdiri sebagai seorang yang pernah salah teruk dan diberi peluang kedua oleh negara ini. Saya tarik nafas dalam, kemudian baca petikan terakhir buku itu. Bab yang saya tulis selepas keluar hospital. Malaysia mungkin ada kesesakan lalu lintas yang buat orang luar mengeluh. Malaysia mungkin ada bangunan lama yang cat mengelupas dan lift rosak. Malaysia mungkin tak ada salji musim sejuk
atau kereta api bawah tanah yang tak pernah lambat. Tapi Malaysia ada sesuatu yang tiada negara lain berani janjikan. Apabila kau jatuh, sama ada kau raja atau pengemis, sama ada kau tempatan atau orang asing, akan ada tangan yang angkat kau tanpa tanya balik, tanpa minta nama, tanpa tunggu kamu layak. Itulah keajaiban sebenar Malaysia. Bukan menara kembar, bukan teknologi canggih, bukan makanan sedap. Ia adalah hati rakyatnya yang tak pernah tutup pintu. Dewan senyap sebentar, kemudian tepuk tangan bergemuruh sampai saya rasa lantai bergegar. Perdana Menteri datang sendiri, tak ada pengumuman awal. Beliau naik pentas, peluk saya di depan ribuan orang. Profesor Alexander, hari ini Malaysia bukan terima buku, Malaysia terima saudara baru. Beliau bagi saya sijil kewarganegaraan kehormat. Bukan kewarganegaraan penuh, tapi penghormatan tertinggi untuk orang asing yang telah jatuh cinta dengan Malaysia lebih daripada ramai anak tempatan. Saya menangis depan semua orang. Tak ada malu lagi. Malam itu kami raikan di gerai Pak Mat yang dah diperbesar. Kerajaan bagi geran kecil sebab cerita Pak Mat viral. Meja panjang sampai ke tengah jalan. Makanan percuma untuk semua. Roti jala, sate, laksa, cendol, semua ada. Saya angkat gelas teh tarik tinggi. Saya dulu kata Malaysia adalah negara biasa-biasa saja. Sekarang saya tahu, Malaysia tak biasa. Malaysia adalah guru yang kita semua perlukan. Guru yang ajar kita bahawa kemajuan bukan diukur dengan bangunan tinggi, tapi dengan seberapa tinggi kita sanggup angkat orang lain. Kita di barat terlalu angkuh. Kita fikir kita dah sampai puncak. Tapi Malaysia ajar saya, puncak sebenar adalah apabila kau sanggup turun dan angkat orang yang jatuh. Malaysia mungkin tak sempurna di setiap sudut, tapi di sudut yang paling penting, hati manusia, perpaduan, belas kasihan, Malaysia jauh melebihi kami semua. Semua angkat gelas, jegit serentak. Malaysia boleh! Saya jegit paling kuat. Dan saat itu saya tahu, saya dah sampai rumah. Rumah yang tak sempurna, tapi paling hangat yang pernah saya kenal. 2 tahun kemudian, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, terminal keberangkatan antarabangsa. Saya berdiri di kaunter check-in dengan satu beg sahaja. Beg yang sama saya bawa waktu pertama kali sampai. Tapi kini penuh dengan baju kurung lipat, songkok kecil untuk cucu di Oxford dan ratusan bungkus serbuk teh tarik. Emma berdiri sebelah saya. Mata merah tapi senyum. Dia dah dapat jawatan pensyarah tetap di Universiti Melaya. Tak balik England lagi. Di belakang kami, hampir 100 orang berkumpul. Pak Mat pakai baju Melayu putih bersih. Makcik-makcik PPR bawa Tupperware penuh kuih. Ahmad dan pasukan klinik bergerak pakai baju korporat baru. Lina bawa lukisan terakhir. Gambar saya berdiri di bawah menara kembar, tangan terbuka lebar. Dan ribuan tangan kecil dari bawah angkat saya ke atas. Saya tak tahu nak mulakan ucapan selamat tinggal. Akhirnya Pak Mat maju dulu. Peluk saya kuat sampai tulang berbunyi. Profesor, jangan lupa balik ya. Gerai goreng pisang tak sama kalau tak ada orang putih duduk depan tu. Saya ketawa sambil nangis. Pak Mat, saya balik 2 bulan je. Nak jumpa cucu baru lahir. Lepas tu terus balik sini. Rumah saya dah di Wangsa Maju. Satu persatu mereka peluk saya. Ada yang bagi duit poket untuk beli coklat London. Ada yang bagi surat anak kecil. Uncle Profesor, jangan lupa ajar kami Inggeris lagi nanti. Ada yang nangis teresak-esak.
Puan Aisyah dari HKL datang paling akhir, bawa sekotak kecil. Profesor, ini ubat jantung untuk setahun. Jangan lupa makan setiap hari. Dan ini, dia buka kotak, sehelai baju Melayu biru tua berjahit tangan. Untuk pakai waktu balik nanti. Warna biru macam langit Malaysia. Saya pakai serta-merta, walaupun di lapangan terbang. Semua tepuk tangan. Pengumuman panggilan penerbangan ke London bergema. Saya angkat tangan terakhir kali. Saya tinggalkan Malaysia hari ini bukan sebagai tetamu. Saya tinggalkan sebagai anak, sebagai abang, sebagai ayanda, sebagai kawan. Saya pernah pandang menara kembar dari atas dengan hati benci. Hari ini, saya pandang dari bawah dengan hati penuh syukur. Menara itu tak pernah berubah. Yang berubah adalah mata saya dan hati saya. Malaysia bukan negara sempurna, tapi Malaysia adalah negara paling dekat dengan sempurna di saat manusia paling memerlukan pertolongan. Saya akan balik, bukan sebab kontrak kerja, bukan sebab buku baru, tapi sebab di sini saya belajar jadi manusia sebenar. Terima kasih Malaysia. Terima kasih kerana terima saya walaupun saya datang dengan prasangka. Terima kasih kerana ajar saya bahawa keajaiban bukan datang dari langit. Keajaiban datang dari hati yang tak pernah tutup pintu. Saya angkat tangan salam, mata basah. Mereka balas serentak. Suara bergema sampai ke siling lapangan terbang. Selamat jalan, Profesor. Malaysia tunggu kepulangan anak anda. Saya berpaling masuk gate. Baju Melayu biru berkibar kecil. Di dalam pesawat, saya pandang keluar tingkap. Kuala Lumpur semakin kecil, menara kembar berkelip seperti dua bintang jatuh yang enggan hilang. Saya letak tangan di dada, di tempat parut stand itu. Jumpa lagi rumahku, bisik saya. Dan saya tahu, tak kira di mana saya berada, hati saya dah takkan pernah tinggalkan Malaysia lagi. Kerana Malaysia bukan sekadar negara. Malaysia adalah keajaiban yang saya tak layak terima, tapi tetap diberi dengan tangan terbuka. Terima kasih Malaysia selamanya.